paparkan mengenai keadaan yang berlaku di kawasan serangan mereka, manakala kerana kawasan-kawasan yang Iran buat serangan balas adalah zon sensitif, kawasan ketenteraan, tiada akses untuk wartawan, dan kawalan visual bagi serangan Iran sangat dilindungi di Amerika, sangat dilindungi oleh pihak Amerika. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan perkembangan di mana pintu akhir rundingan kelihatannya di Islamabad pada 21 dan 22 tiada laporan positif seperti kehadiran Qatar, Mesir, Turki bergabung dengan Pakistan, berunding dengan Abbas Araghchi, Menteri Luar Iran, tiada kata putus. Berarti Amerika tak hadir dalam rundingan tu. Dan pada hari rundingan berlaku di Islamabad, Peter Hegseth telah dipanggil untuk menjawab pada Senat Amerika mengenai perkembangan terkini perang. Dan pada hari yang sama juga ada undian untuk meluluskan bajet baru, di mana Amerika meluluskan 1.85 bilion bajet baru untuk peperangan ni, USD. Tapi tidak disebut spesifik mengenai diluluskan tidak bajet peperangan yang dimohon, 70 bilion USD tambahan daripada 35.7 bilion yang telah digunakan Amerika dalam perang. Ingat, bila saya merujuk kepada Amerika, berarti saya merujuk dalam mata wang USD. Apapun di Senat, walaupun tak semua mengundi, 47 undi Senat menentang perluasan perang ke atas Iran, 45 menyokong. Apapun seperti saya maklumkan pada tuan-tuan, di Amerika Presiden adalah Chief of Command, boleh mengisytiharkan perang tanpa perlu mendapat kelulusan daripada Senat. Macam mana pun Senat telah menghantar isyarat yang jelas bahawa satu, mereka minta kawalan perang ke atas Iran. Yang kedua, walaupun bajet telah diluluskan, tetapi untuk Amerika mencabut bajet bagi tujuan kegunaan perang di Iran harus mendapat kelulusan House of Parliament dan juga harus mendapat kelulusan Senat. House of Parliament ada 435 orang, manakala Senat ada 100, 2 wakil Senat bagi setiap negeri secara purata di Amerika, kerana Amerika ada 50 negeri. Perlembagaan mereka memberi purata setiap negeri, walaupun undi college ataupun undi pilihan rayanya tak sama, tapi kedudukan Senat setiap negeri mempunyai kuasa sama rata dengan 2 Senat mewakili semua 50 buah negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan luasnya perang ni kerana Bab Al-Mandab juga telah pun menjadi kawasan perang kerana Houthi telah melancarkan serangan ke atas 2 kapal Arab Saudi, berarti 4.9 juta. Saya tengok detail baru adalah 5.4 juta. Kita ada 2 fakta sekarang. Sebahagian mengatakan 4.9 juta adalah jumlah yang keluar sebelum Selat Hormuz ditutup. Sejak Selat Hormuz ditutup, 5.4 juta tong minyak keluar daripada bahagian Bab Al-Mandab di Laut Merah. Jadi dengan Houthi melancarkan serangan, satu pihak insurans hari ini mengatakan untuk 20 hari bagi tempoh pembelian insurans mana-mana kapal yang ada sekarang, kadarnya tidak akan dikawal kecuali kalau mereka membeli insurans baru dengan 2 juta dolar USD per hari untuk belayar. Jadi 20 hari insurans yang mereka beli pada kadar 800 ribu dolar USD tidak dikuatkuasakan oleh syarikat-syarikat pemegang insurans, memandangkan mana-mana kapal yang lalu di Laut Merah dan mana-mana kapal yang lalu di Selat Hormuz kini berdepan kembali dengan titik tegang apabila Iran mengatakan serangan ini adalah skala penuh, manakala Iran juga melancarkan serangan balas. Jadi kapal-kapal yang lalu di Laut Merah ataupun di Bab Al-Mandab yang keluar daripada kawasan port utama yang membekalkan minyak, iaitu Port Yanbu, juga dianggap sebagai tidak lagi memiliki insurans dalam tempoh 20 hari. Kerana insurans yang dikeluarkan itu ditarik oleh syarikat insurans kerana kawasan ini juga telah diserang oleh Port Houthi. Jadi tuan-tuan nampak 2 slide ya. Ini yang digunakan oleh 6 negara yang mengeluarkan minyak. Iraq, Kuwait, Bahrain, Oman dan Emirat dan juga dengan Saudi. Tapi oleh kerana tiga-tiga Laut Merah ni jatuh dalam peta Saudi, jadi Saudi mengeluarkan lebih banyak minyak di Port Yanbu menggunakan laluan ni. Tuan-tuan ingat saya lagi, laluan ni membekalkan 7% pada minyak dunia. Laluan ni membekalkan 20% pada minyak dunia. Jadi kedua-dua ni kalau campur jadi 27% minyak dunia. Apabila satu laluan ditutup pun, harga minyak dunia boleh meningkat daripada 72 dolar USD sebelum perang kepada 126 dolar USD. Tahap tertinggi ketika perang berlaku pada bulan April dan Mei. Dan sekarang dengan kedudukan selat ni juga yang membekalkan 4.9 juta tong, yang ini membekalkan 20 juta tong, terjejas kerana operasi yang dimulakan semalam
oleh pihak Houthi yang menyokong ataupun tentera Ansarullah yang menyokong Iran, menjadikan kedua-dua blok ditutup. Harga minyak saya jangka hari ini akan lepas 100 balik. Tadi dah lepas $100.44 USD per barrel. Sekarang turun balik 98 kerana dia ada turun minit ke minit. Tapi saya jangka dengan keadaan kemungkinan besar ada turun ni adalah kerana peranan yang dimainkan orang sedang menanti apa yang boleh ditawarkan oleh Perdana Menteri Iraq setelah dia terbang ke Islamabad, Ali Zaidi. Kemudian dia pergi ke US. Dia jumpa Donald Trump sendiri. Sekarang dia balik, dia singgah di Tehran dan sedang mengadakan rundingan dengan Masoud Pezeshkian. Cuma rundingan yang dimainkan oleh Iraq tidak diwar-warkan perisian dia, sama ada buka rundingan baru ataupun bawa 10 perkara yang ditolak oleh Iran ketika dibentangkan oleh Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Qatar dan juga Turki. Jadi dalam keadaan sekarang, maklumat macam selalu saya bagi tahu pada tuan-tuan, wartawan akan mengambil faktanya. Tetapi pemain ekonomi yang akan boleh menghantar isyarat sejauh mana mereka mendapat informasi daripada ruang tertutup bagi membolehkan pergerakan harga minyak. Axios semalam melaporkan bahawa Amerika sedang menyusun strategi besar-besaran untuk serangan udara. Walaupun ada pihak mengatakan akan ada pendudukan darat invasion melalui tentera darat, tetapi kelihatannya dengan Axios, satu akhbar yang menjadi proksi kepada White House, mengatakan membawa 15,000 tentera Amerika untuk masuk bagi pendudukan darat adalah membahaya kerana pemilikan senjata Iran serta kedudukan struktur perang ni tak sama seperti mana ketika mereka menyerang Iraq, kerana Amerika menerima bantuan daripada 24 sekutu mereka waktu perang dengan Iraq. Tapi oleh kerana peperangan dengan Iran, mereka hanya ada satu sekutu je, Israel. Lepas tu saya beritahu pada tuan-tuan bahawa kemungkinan besar Amerika tak akan memasuki invasion darat secara penuh, tapi mengekalkan pengoboman udara. Saya nak jelaskan pada tuan-tuan satu perkara yang kalau tuan-tuan, pasal Dr. Profesor Jeffrey Sachs. Profesor Jeffrey Sachs, dia tak ada page. Jadi dia banyak pakai page orang untuk petikkan ucapannya. Jadi dia kata dia, berdasarkan sejarah peperangan yang ada, kedudukan Amerika dalam invasion ataupun menduduki sebuah negara bukan fokus utama. Fokus utama yang Amerika lakukan, sama ada campur tangan mereka dalam kes di Libya, adalah melumpuhkan ekonomi dan melumpuh dan memperlahankan tahap pembangunan. Begitu juga di Iraq. Begitu juga peranan yang telah mereka lakukan di negara seperti Syria, membenarkan 14 tahun orang Islam berperang sesama Islam dengan Amerika membekalkan senjata pada puak menentang Bashar, manakala Bashar menerima bantuan persenjataan daripada Rusia dan China. Peperangan inilah yang panjang menguntungkan apabila darah orang Islam sesama orang Islam berperang. Ini yang menjadikan Amerika merasa kecewa kerana walaupun Iran melancarkan serangan baras ke atas negara-negara sekutu Amerika seperti Arab Saudi, Qatar, UAE, Jordan, Kuwait dan juga Bahrain, tapi ke-6 negara yang menerima serangan ini enggan membenarkan Amerika menggunakan pelantar udara mereka bagi melancarkan serangan. Berarti kegagalan besar dalam perang ini adalah Amerika gagal mencetuskan perang saudara sesama Islam. Walaupun Amerika menolak penyambungan pembentukan kerajaan Syiah pro Iran di Iraq yang diketuai oleh Perdana Menteri Nuri al-Maliki dengan mengambil seorang yang lebih neutral, seorang ahli korporat dan juga tokoh perniagaan, Ali Zaidi sebagai Perdana Menteri baru. Tapi Ali Zaidi juga mengeluarkan kenyataan tidak akan membenarkan ruang tanah Iraq digunakan dalam serangan ke atas Iran. Begitu juga walaupun Amerika menyokong kerajaan Ahmad Syarah telah menyatakan dengan jelas tidak akan membenarkan tanah Syria digunakan untuk menyerang Iran. Ini menjadikan keadaan perang ini menjadi rumit kerana satu adalah kos perang menjadi tinggi dan kedua, kalau ikut metodologi Amerika, mereka memulakan perang tapi mereka akan membiarkan perang saudara berlaku bagi membolehkan kos dapat diselamatkan dan penjualan senjata kepada negara-negara yang perang meningkat tinggi. Berarti dalam kata lain, kata Dr. Jeffrey Sachs, kalau kita rujuk pada perang-perang yang lalu, Amerika memulakannya dan kemudian membiarkan pihak-pihak yang bertelagah di dalam negara Islam menjadi saling berperang sama sendiri dan kemudian jualan senjata akan berjalan. Dan kadang keadaan ini tak berlaku dan Amerika masih lagi mencari ruang. Satu adalah untuk mencetuskan perang di antara Houthi Yaman dengan Arab Saudi bagi membolehkan peningkatan jualan senjata berlaku kepada Arab Saudi dengan umpan menyeret masuk Houthi dalam perang ni kerana Houthi telah pun memilih untuk menyokong Iran dan menyerang kapal-kapal minyak yang keluar melalui Laut Merah. Ini adalah kawasan baru, Strait of Hormuz yang ni, yang baru. Dan setakat ini Arab Saudi tidak bertindak di kawasan ini dengan melancarkan mana-mana pengoboman ke atas Bab al-Mandab, yang mana kemungkinan besar
Amerika akan serang, dia kena ada alasan untuk Amerika menyerang kedudukan Houthi. Kalau dulu dia serang kerana Houthi melancarkan peluru pandu ke atas Israel. Tapi kali ini dia memerlukan alasan. Kerana kapal-kapal ni bukan milik Amerika. Kapal-kapal yang keluar ni semua mempunyai kepentingan perniagaan dengan Saudi. Tanpa lampu hijau daripada Saudi. Tanpa Saudi memulakan pengoboman dan bersekutu dengan Amerika Syarikat untuk menyerang kedudukan proksi Iran. Iaitu Houthi, berarti perang ni tak mungkin berlaku. Itu saya update tuan-tuan keadaan yang ada di Asia Barat hari ini. Untuk menjelaskan pada tuan-tuan kenapa harga minyak kita jangka hari ini akan lepas kekal seperti malam $100. Walaupun ada penurunan sekarang pada $98. Tapi oleh kerana masa naik turun jualan minyak masih lagi panjang, apapun dia telah melepasi paras $100 semalam, dan hari ini pun capai $144 USD per barrel. Cuma sebentar tadi sebelum saya live kita cek $98 USD, ada penurunan sekitar $2. Tapi sebentar lagi dia boleh saja naik. Saya suruh Arif cek sama ada penurunan ni berlaku sekiranya ada kenyataan positif daripada Ali Zaidi, Perdana Menteri Iraq yang sekarang ni merundingkan rundingan senyap berikutan peranan yang dimainkan oleh Pakistan, Mesir, Qatar dan Turki di Islamabad. 2 hari lepas tidak mengeluarkan sebarang bentuk kenyataan yang positif. Berarti kita anggap saja kata plan Islamabad gagal. Berarti setelah Oman memulakannya gagal, Islamabad berjaya mendapatkan gencatan senjata 60 hari, tapi kemudiannya kembali pada titik perang pada 29 hari bulan, hanya 14 hari. Kemudian rehat sekejap dan sekarang ni perang berlanjutan 13 hari berturut-turut. Daripada 12 hari bulan Jun sampailah hari ni 24 hari bulan Jun, perang telah menjadi 13 hari. Sekiranya malam nanti serangan berlaku akan jadi serangan yang ke-14 hari berturut-turut. Itu update yang saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan. Sekarang ada yang sebar kenapa Iran nak serang Israel. Iran ada sebut sekiranya pembantaian berterusan, dia akan serang Israel kerana Israel sebut semalam melalui ahli parlimen para parti Likud, di mana Israel akan menyerang Iran. Jadi semua khabar-khabar yang ada sekarang ni kita boleh anggap macam ni tuan-tuan. Bila perang, dia ada satu dipanggil perang psikologi dan perang fizikal. Perang psikologi berlaku kerana parti Likud, anggota dia yang menjadi ahli parlimen tapi bukan kerajaan, mengatakan Israel akan menyertai Amerika untuk menyerang Iran. Jadi Iran keluarkan amaran yang sama. Jadi bila tuan-tuan lihat keadaan sekarang, kita bincang yang lebih mudah, iaitu yang sedang berlaku. Kalau yang ramal-ramal ni tuan-tuan nanti jadi payah sebab semua orang mengeluarkan psycho war. Jadi psycho war nanti kita terpsycho sekali, kita akan bincang lebih banyak psycho war daripada the real war. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan adalah kita pergi saja kepada the real war yang tuan-tuan nak faham pun payah, daripada kita pergi the psycho war. Psycho war ni semua orang keluar kenyataan macam-macam. Semua orang keluar. Hari ini UK juga mengeluarkan kenyataan bahawa Iran juga akan menyerang kedudukan penting United Kingdom kerana United Kingdom membenarkan kedudukan lapangan terbang udara milik dia digunakan oleh Amerika dalam menyerang Iran. UK juga jadi sasaran. Iran juga keluarkan kenyataan bahawa kedudukan Amerika di seluruh dunia akan diserang dengan menggunakan pasukan penyerang teror dia. Jadi perang psikologi ni banyak. Cuma keadaan perang ni mungkin jadi besar kerana Kementerian Dalam Negeri Amerika telah mengeluarkan arahan supaya rakyat dia yang berada di Asia Barat keluar dengan cepat. Kerana kemungkinan kalau mereka melancarkan op ni pada skala yang lebih besar dalam masa terdekat, berarti kebanyakan ruang udara yang ada di Asia Barat akan ditutup. Jadi saya pesan pada tuan-tuan akan baca banyak psikologi war, terutama daripada pihak penyebar psikologi di Iran, yang akan bercakap tentang psikologi war adalah Timbalan Menteri Luar Iran. Dia akan bercakap psikologi war. Tapi kita cakap the real war dulu. Sebab the real war pun tuan-tuan tak boleh faham dengan penuh kalau tuan-tuan tak ikut. Jadi kita nak bincang psikologi war, iaitu benda yang belum berlaku dan dia menjadi kenyataan-kenyataan dengan tujuan meningkatkan ruang titik tengkar dalam perang. Jadi titik tengkar dan titik ancaman ni tak payah kita bincang sebab terlampau banyak kalau kita nak pergi pada titik tengkar ataupun titik ancaman yang menjadi sebahagian daripada psikologi war. Okey, itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Bila dengan kenaikan harga minyak, kita akan ada satu adalah tekanan kepada kadar inflasi. Yang kedua adalah berapa banyak lagi tambahan yang perlu kerajaan sediakan daripada 40 bilion, iaitu tambahan 24 bilion untuk subsidi minyak. Kerana dalam belanjawan negara, apabila kerajaan buat subsidi bersasar, dia dapat jangka turunkan subsidi kita daripada 24 bilion USD kepada 16 bilion. Tapi dah berlaku pula dengan lonjakan perang yang tak dijangka dalam belanjawan 2026, dia akan naik 40 bilion USD.
Dan tuan-tuan pun tahu 40 bilion ringgit Malaysia. Dan tuan-tuan pun tahu bila saja subsidi minyak berlaku, salah satu beban panjang yang akan ditanggung oleh tenaga nasional adalah subsidi bahan bakar, kerana tenaga nasional berhad terpaksa mengekalkan juga harga kepada kita unit elektrik yang kita pakai pada kadar yang sama. Jadi kerajaan kena top up subsidi kepada TNB kalau inilah kekalnya panjang. Dan kerajaan tak nak naikkan unit elektrik kerana ia akan menjadikan harga barang naik, kerana syarikat-syarikat yang membekalkan barang pada kita mengatakan kos operasi mereka meningkat apabila TNB menaikkan harga bil elektrik. Tapi kalau TNB tak naikkan untuk menjaga saham TNB supaya tidak menyusut dan tidak menipis, kerajaan kena subsidikan juga kepada TNB. Ini menjadikan kita akan lihat berapa banyak lagi pengucupan belanja yang terpaksa dipotong daripada kementerian yang ada untuk disusut masuk dan dijadikan dua subsidi, iaitu subsidi minyak yang kita pakai dan subsidi elektrik, di mana beban besar yang ditanggung TNB kerana TNB juga menjalankan pembelian daripada IPP, syarikat-syarikat yang membekalkan tenaga kepada TNB, dan TNB jual kepada kita dengan harga yang ada. Dan pastilah TNB terpaksa membeli dengan harga yang mahal kerana syarikat-syarikat IPP yang mendapat kontrak tidak membeli pada unit komersial pada kenaikan harga minyak yang ada. Saham-saham syarikat yang berasaskan kepada bekalan tenaga akan jatuh, dan ini akan menjejaskan mata saham dan juga menjadikan syarikat-syarikat yang selama ini memiliki pemilikan saham terbaik akan mengalami penyusutan dan orang akan berpindah kepada saham-saham yang lain. Ini untuk kita faham je macam mana kesan perang ni. Kemudiannya, walaupun kita berada jauh lah daripada Selat Hormuz, tapi tuan-tuan pun dah dapat rasa kita terimpak dengan teruk, terutama bagi mereka yang menjadi vendor ataupun kontraktor kepada kementerian-kementerian yang selama ini mengeluarkan projek, tapi beribu-ribu syarikat yang mendapat tender kerajaan dapat merasakan tiada tender baru dikeluarkan atau berlaku pengucupan tender bagi penyelenggaraan, pembekalan dan juga acara, kerana kerajaan mengecilkan jumlah biaya kementerian bagi hal-hal ini, bagi mengekalkan duit-duit yang baki itu daripada itu tersebut dapat diserap kepada tuan-tuan bagi membolehkan kita semua menikmati subsidi harga minyak pada harga yang kekal, walaupun minyak telah meningkat hampir 25%. Kalau dia lepas saja $100 USD, berarti dia meningkat hampir 30% daripada bajet yang kerajaan sediakan ketika belanjawan 2026 dibentangkan pada November 2025 yang lalu. Itu update saya jelaskan pada tuan-tuan. Kalau ada apa-apa lagi tuan-tuan nak tanya, saya update tuan-tuan sikit keadaan di Gaza. Serangan berlaku besar-besaran di Gaza juga. Hari ini ada Gaza, ada lagi 3 kematian di Khan Yunis. Dan begitu juga Israel dijangka akan melancarkan serangan yang lebih besar di tebing barat, kerana hari ini seorang perampas tanah Israel ditembak mati di Nablus dan 3 lagi cedera bila rakyat Palestin yang bersenjata mengambil langkah mempertahankan harta mereka dengan menembak mati kumpulan perampas tanah. Dan kebiasaannya Israel akan gunakan kematian perampas tanah sebagai alasan bahawa penduduk Nablus telah menyerang dan membunuh rakyat awam dia. Maka serangan besar-besaran akan dilancarkan. Kalau ikut laporan yang terkini, Nablus berada dalam keadaan garis tegang kerana kemungkinan besar hari ini operasi besar-besaran bagi memburu dan kemudiannya menghukum seluruh rakyat Nablus yang akan dianggap mestilah bertanggungjawab kepada seorang yang sebenarnya adalah perampas tanah. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Belanda kerana menjadi negara yang ketujuh menyertai kempen anti perampasan tanah dengan satu, menyekat kemasukan mereka yang disenarai hitam sebagai penyokong atau perampas tanah. Yang kedua, tidak membenarkan sebarang bentuk aktiviti penyaluran wang kepada mana-mana akaun yang ada kaitan dengan perampas tanah. Berarti selepas Australia, Kanada membuat penyaluran hitam pada perampas tanah, diikuti oleh United Kingdom, diikuti oleh Norway, diikuti oleh Ireland, kemudian diikuti oleh Sweden, Belgium pada minggu lepas, dan semalam diikuti oleh Belanda, menjadikan 7 negara kuasa ekonomi besar ni turut memainkan peranan, iaitu membantu Palestin dari segi menyekat semua kemasukan aktivis perampas tanah dan menyekat semua transaksi kewangan bagi mana-mana orang atau mana-mana pergerakan yang disyaki telah pun menjadikan pelantar 7 negara ini sebagai pelantar pergerakan kewangan untuk dihantar kepada aktivis perampas tanah. Itu yang saya update tuan-tuan petang ni. Kalau ada persoalan saya jawab nanti. Itu kerana saya dah jawab tadi. Gini tuan-tuan saya nak ulas ni jadi payah Saya kata tadi mejing-mejing Kalau banyak spekulasi, dalam perang ni dia ada banyak spekulasi. Saya nak utamakan tuan-tuan ambil tahu benda yang berlaku dan impak dulu. Kalau tuan-tuan mula bertanya spekulasi mejing tentera apa semua, dia akan jadi rumit.
Kerana saya dah nasihat tadi daripada awal. Ambil je fakta perang. Kerana ini yang patut kita ketahui. Kalau kita bercakap tentang kita dengar berita tu, kita dengar berita ni, seluruh kita punya perbincangan ni akan jadi perbincangan berasaskan kepada psyche info. Info-info dijadikan psycho war. Dan kita tak boleh nak kawal perbincangan ini. Semua orang akan bercakap tentang speculation. Jadi saya tak boleh nak sebut speculation kerana yang fakta je telah banyak berlaku. Jadi saya update, itu nama dia update. Saya bagi tuan-tuan pada detail perkara yang berlaku. Ada yang tanya tentang Lubnan. Di Lubnan sepatutnya pilot projek telah bermula di mana peralihan kawasan yang Israel undur. Dia kena serah kepada tentera Lubnan. Tapi Israel sengaja. Dia serahkan 2 tempat tapi kemudian berlaku tembak-menembak. Jadi dia ambil balik 2 tempat. Jadi Lubnan ada pengoboman hari ini. Ada serangan yang Israel lancarkan di kawasan-kawasan yang mereka syak sebagai kawasan Hezbollah. Jadi pilot projek yang Amerika rancang dengan Lubnan menandatangani perjanjian dengan Israel, tak satu pun dapat dilaksanakan. Kerana satu adalah Israel masih lagi mengatakan bahawa kegagalan rundingan langsung untuk membolehkan Hezbollah meletakkan senjata tak pernah dilaksanakan oleh kerajaan Lubnan, pimpinan Joseph Aoun. Dan Joseph Aoun pun sebut tiada perundingan yang akan dia buat dengan Hezbollah, tapi dia menekankan kepada Israel mesti berundur daripada garis biru Sungai Litani yang mereka duduki secara haram. Dan Israel tak undur. Berarti kalau tuan-tuan tengok daripada garis Litani yang Israel impikan untuk duduk, dia tak dapat lagi garis penuh. Dia masih lagi dapat garis kuning yang dia naknya. Berarti Israel ada lagi banyak kilometer yang dia nak bergerak masuk ke dalam bumi. Kayak begini, tuan-tuan tengok. Bagi tuan-tuan faham tu, ni Lubnan. Ini yang Israel dapat ambil, yang kuning ni je. Tanah Lubnan, ini biru adalah sempadan. Israel ambil tanah ni je sekarang, yang dia jajah penuh. Yang dia impikan sampai ke garis biru ni. Ni, blue zone ni. Ni banyak lagi yang dia tak dapat. Dia bom je, tapi tentera dia belum masuk duduki. Jadi kalau dia dapat garis biru yang dia nak ke sepanjang Sungai Litani sampai ke sebelah ni, dia akan mengambil lebih kurang dalam 30% tanah Lubnan. Berarti kalau kita tengok sekarang dalam keadaan satu adalah Amerika pun berada dalam sebelah tangan je niat bersih untuk menyelesaikan isu Hezbollah. Kerana Hezbollah adalah penyokong Iran. Mana mungkinlah Amerika mau membantu Lubnan ketika dia berperang dengan Iran dan dia tahu Hezbollah adalah proksi Iran. Jadi untuk kes Lubnan, saudara ambil je lah satu kefahaman. Mana mungkin Amerika mau melaksanakan perjanjian yang dia jadi orang tengah, yang kelihatannya menguntungkan Lubnan kerana Israel terpaksa bundur. Ketika Lubnan yang bahagian Israel sedang masuk adalah tanah Hezbollah, yang pada masa yang sama adalah penyokong kepada Iran. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan bahawa apa saja yang Amerika rancang untuk Lubnan, kita boleh anggaplah saja perancangan lepas tangan. Kerana pengunduran Lubnan, tentera Israel daripada tanah Lubnan yang diduduki ni, tanah kuning yang saya tunjuk tadi tu, adalah bersangkut dengan perjanjian dengan Iran. Kalau dah perjanjian dengan Iran tak terpenuhkan kerana Amerika dah serang Iran dan tak ada kepentingan dia nak dapat minyak daripada Selat Hormuz yang terjejas, of course lah interest dia untuk menyelesaikan isu Lubnan tak ada. Dan isu ni dah lama. Isu ni dah 2 tahun dah Israel masuk dan menduduki tanah Lubnan. Jadi untuk bijak dalam menilai antara fakta yang dirundingkan dengan apa yang boleh kita fahami. Berarti apa saja rundingan yang ada di Lubnan hanya akan dilaksanakan kalau dia menguntungkan Amerika. Dia bukan menguntungkan Lubnan. Dan ketika Amerika berperang dengan Iran, dia ada satu je sekutu yang akan menolong dia, iaitu Israel. Tak mungkinlah dia memberi keberuntungan kepada Lubnan ketika dia memerlukan Israel. Malah Israel boleh gunakan benda ni pun sekarang, tambah masuk lagi ke dalam garisan Lubnan, walaupun ada perjanjian yang Amerika taja. Sebab semua perjanjian ni bukan untuk dipenuhi. Semua perjanjian ni adalah kalau ada keuntungan. Tuan-tuan mesti ingat, perjanjian yang ada yang Amerika rancang dan semua negara rancang, kita tak boleh jadi lurus bendul. Perjanjian ini kalau dia menguntungkan Amerika, maka Amerika akan tekan untuk dilaksanakan. Kalau dia tidak menguntungkan Amerika, berarti Amerika akan langgar. Sama seperti jika Amerika berperang dengan Iran. Bila perjanjian ini tidak menguntungkan Amerika kerana pentafsiran perkara kelima dalam perjanjian ceasefire 60 hari, iaitu Iran menguasai kebenaran setiap kapal yang nak lalu melalui Selat Hormuz. Dan kemudian Amerika tak boleh penuh bahagian yang Iran tuntut, iaitu satu, pengunduran penuh Israel daripada tanah Lubnan. Amerika tak boleh penuh tuntutan yang Iran nak, iaitu semua aset yang dibekukan, 12 bilion dalam fasa yang pertama tu diluluskan. Amerika tak boleh penuhi. Dan kerana Amerika tak boleh penuhi itu, Iran tak akan bagi ruang kepada IAEA, Agensi Tenaga Atom, untuk masuk semak kedudukan nuklear dia ketika Amerika tak memenuhi syarat-syarat awal. Ini menjadikan krisis ni menjadi begitu meruncing. Kerana Amerika nak untung. Dia harap Selat Hormuz ni boleh keluar kapal. Jadi minyak jadi murah. Tapi dia tak nak rugi. Iaitu rilis balik duit Iran yang dia tahan dalam sekatan sejak 2006.
Amerika nak untung, iaitu mengawal semua senjata nuklear Iran untuk membolehkan Iran memulangkan uranium yang dia ada. Tapi pada waktu yang sama, Amerika tak mau merugikan sekutu di Israel, iaitu mesti undur daripada tanah Lubnan, yang mana menjadi syarat utama perang ni, iaitu tidak lagi menyerang Israel. Amerika tidak lagi boleh menyerang Iran, dan Israel tak boleh lagi menyerang selatan Lubnan. Jadi kalau tuan-tuan lihat benda ni, saya ambil mudah je untuk tuan-tuan faham. Besok tuan-tuan baca mana-mana perjanjian. Dia bukan untuk dipenuhi. Dia untuk menguntungkan pihak Amerika. Jadi dia adalah perjanjian yang sebenarnya kalau Amerika untung, dia masuklah dalam interest perjanjian tu. Kalau dia rugi, dia tak akan penuhi. Kerana perjanjian ni bukan berlaku di antara dua orang yang baik. Dia berlaku di antara pihak yang menindas dengan pihak yang ditindas. Berarti telah ada watak jahat dalam perang ni. Israel kan jahat masuk ke tanah Lubnan. Amerika datang. Amerika ni kan jahat, kawan Israel. Dia menawarkan satu rundingan yang kononnya akan ada kebaikan kepada Lubnan. Mustahil lah dua orang yang mempunyai matlamat jahat akan berkompromi untuk menguntungkan orang baik. Jadi perjanjian ni nama dia murni perjanjian. Tapi bagi pihak tuan-tuan nak mudah faham, senang je. Orang jahat yang mau menindas dan merampas tanah orang tak mungkin memenuhi perjanjian kalau tak menguntungkan dia. Jadi mudah untuk mindset tuan-tuan. Tuan-tuan tengok semua perjanjian ni, dia bukanlah murni seperti kata janji yang ditafsir dalam Kamus Dewan. Iaitu dua orang yang masuk ke dalam kerundingan, kemudian bersetuju dalam rundingan, akan memenuhi rundingan. Dia tak sama. Dia adalah perjanjian yang mana sekiranya ada interest kepada pihak yang menindas perjanjian, barulah dia akan minta perjanjian dipenuhi. Kalau perjanjian ni tidak menguntungkan pihak yang menindas perjanjian, dia tak akan penuhi perjanjian ni. Ini perjanjian yang bukan boleh dituntut. Dia tak ada perjanjian yang boleh dituntut di Mahkamah Keadilan Antarabangsa kerana ini perjanjian pihak, perjanjian di luar PBB. Berarti tak untung dia tak masuklah. Jadi banyak besok tuan-tuan baca lebih perjanjian, tuan-tuan akan faham bahawa perjanjian ni kalaulah merugikan mana pihak yang jahat ni, dia tak akan memudahkanlah, dia senang. Sebab kadang-kadang perkataan janji ni kita tafsir dalam mindset orang Melayu kan. Kan dia dah janji Ahmad Zainal, kan dia dah janji Ahmad Zainal. Syaitan hanya akan berjanji dengan kita kalau ada janji tu akan merosakkan akidah kita. Sama je janji ilmu hitam. Tuan-tuan dapat macam-macam daripada ilmu hitam, tapi tuan-tuan tetap ke neraka jahanam kerana tuan-tuan berjanji dengan syaitan. Berarti dalam kes sekarang ni, perjanjian ni kita nak dia dilaksanakan. Tapi tak bolehlah kita mengharapkan dia berlaku kalau ia merugikan Amerika dan sekutu dia yang tinggal sekarang dalam perang di Asia Barat adalah Israel. Jangan tu tuan-tuan faham. Bila saya jelaskan, saya tak condemn siapa-siapa, tapi bacalah setiap perjanjian ni dengan mengambil kira. Ini adalah perjanjian yang orang jahat nak. Dan dah tentulah orang jahat ni berjanji kalau menguntungkan dia. Saya lebih bimbang adalah tentang kesan-kesan langsung di Malaysia, terutama kita harap ni Julai dah nak habis. Nanti Ogos, minggu pertama Ogos akan ada kenyataan daripada Persatuan Pengilang Malaysia, iaitu kedudukan 28% kilang. Jadi pengilang Malaysia ni dia keluarkan statement pada bulan Mei dengan merayu pada kerajaan Malaysia untuk bagi banyak inisiatif kepada mereka. Jadi Persatuan Pengilang Malaysia mengatakan ketika perang ni berlaku, 5% dah kilang telah ditutup. Bankrupt tu tak boleh beroperasi kerana kos yang sangat tinggi berikutan kenaikan harga minyak. Dan kilang-kilang ni kebanyakan base di Johor dan Lembah Kelang yang menghantar produk mereka pergi ke Amerika. Kerana Amerika adalah rakan dagang yang kedua terbesar bagi Malaysia. Hari ini dah keluar kenyataan, kita ada kepentingan 14.5% perniagaan dengan Amerika. 233 bilion ringgit Malaysia. Jadi penyusutan semua kerana ini rakan dagang kedua terbesar selepas China. Jadi oleh kerana kebanyakan perabot dan juga pembuatan yang ada dalam jalur yang kita panggil sebagai Johor Valley ni, yang menghantar, dia orang terpaksa tutup kerana Amerika tak ambil barang mereka kerana berikutan kos untuk menghantar perabot dan barang-barang pembuatan yang ada daripada Malaysia menjadi mahal kerana minyak kapal ni jadi mahal kerana pelayarannya jauh. Jadi kos yang tinggi ni menyebabkan kita bimbang 28% lagi syarikat. 5% dah tutup, kata Persatuan Pengilang, mereka ada lagi 28%. Syarikat yang telah menjelaskan kepada persatuan, mereka tak boleh beroperasi sekiranya harga minyak kekal tinggi dan permintaan daripada Amerika menjadi rendah. Berarti akan ada banyak lagi kilang yang akan tutup. Selain kita akan kehilangan pendapatan daripada KDNK, banyak pembuangan pekerja. Jadi satu kita dah bagi jelas untuk tuan-tuan faham. Satu adalah syarikat-syarikat Bumi Putera yang sekian lama berdaftar dengan MOF, Kementerian Kewangan, dan menjadi vendor kepada kementerian dan agensi kerajaan. Bila kerajaan susutkan bajet kementerian kerana nak cari mana lagi duit 24 bilion nak tampal kita punya subsidi minyak, kerajaan tutup bajet bagi pada pihak kementerian yang nak lancarkan acara. Okey, satu, tutup bajet kementerian penyelenggaraan
dan juga pengejar latihan dan segala macam. Menjadikan syarikat-syarikat yang membekalkan vendor kepada kerajaan tak ada projek. Ribu syarikat ni akan tutup dan beribu-ribu orang akan hilang pekerjaan. Macam Zulkhairi gelak. Saya pun tak tahu dia gelak kenapa. Ini benda yang menjadi masalah kepada kita, kesian kepada bangsa kita yang mempunyai perniagaan yang penting sebagai syarikat-syarikat vendor dengan kerajaan. Kemudian kita kesian kepada mereka yang akan hilang pekerjaan. Kita tak bincang benda ni kerana di Malaysia, minat tuan-tuan di media sosial adalah berbincang perkara-perkara yang dipanggil bukan masalah kita. Saya nak jelaskan pada tuan-tuan, dia dah jadi masalah kita. Jadi bila syarikat-syarikat ni kemudiannya kehilangan banyak pekerjaan, dia nak buka balik payah. Kerana dia mengalami kerugian. Maksudnya saya beritahu pada tuan-tuan, operasi perabot yang ada di Johor. Kalaulah sekarang mereka tak dapat hantar perabot mereka yang ada. Satu adalah ruang, maintenance, hutang mereka pada sektor yang membekalkan mereka barangan. Bila syarikat ni collapse, 3 bulan dia tak boleh nak berniaga. Dia tak boleh nak start balik. Bila harga minyak turun je $70, bukan esok dia boleh buka kilang tu, dia telah mengalami gangguan ekonomi yang sangat besar. Dan pekerja yang hilang pekerjaan. Juga bukan kata 3 bulan nanti kilang dia kata boleh ambil balik. Dan dia tak boleh buat retrenchment dengan mengikut kadar yang sangat bayar 3 bulan, 4 bulan pampasan untuk hidup, sementara lah 3-4 bulan kalau ekonomi menjadi baik. Tak ada, kilang ni tutup dan semua orang hilang pekerjaan 24 jam. Dengan syarikat-syarikat ni telah menyatakan mereka memang tak mampu buat operasi. Dan lay off je saya jelaskan pada tuan-tuan. Sekiranya minyak jadi naik, kos operasi menjadi tinggi, permintaan industri menjadi rendah, harga minyak naik, memang nampak orang untung jual minyak, tapi pembelian minyak menjadi rendah kerana syarikat-syarikat yang melihat harga minyak naik, dia tak jalan ke operasi. Kilang akan ditutup. Menjadikan ramai lagi orang hilang kerja. Keuntungan memang nampak, tapi Petronas akan buat lay off yang lebih besar. Jadi saya ingatkan pada tuan-tuan, untuk tuan-tuan lebih fokus, impak yang akan datang pada kita, macam saya katakan pada tuan-tuan sekarang, kita rakyat Malaysia. Dan kita nak satu benda dipertahankan, iaitu subsidi harga minyak pada kita. Dan dengan kenaikan harga minyak yang ada, kerajaan dah lokate dah 40 bilion. Berarti harga minyak dalam jaminan kerajaan sejak perang ni berlaku tak akan balik pada harga normal. Jadi pada 16 bilion yang disediakan dalam belanjawan, tambah jadi 40 bilion. Berarti 24 bilion ni disusup ambil daripada kementerian. Saya jelaskan satu lagi pada tuan-tuan. Kalau perang ni panjang, TNB tak boleh kekalkan harga elektrik yang sama pada kita. Maka dia akan tuntut pada kerajaan. Kalau kerajaan ni nak lalu pilihan raya, dia takut dia kalah kerana mandat yang ada pada kerajaan nak habis. Mana-mana kerajaan pun. Saya bukan salah dengan kerajaan ni. Mana-mana kerajaan pun. Rakyat tak mau tahu dunia ni berlaku macam mana. Ini bukan saja PN rakyat Malaysia. Sama juga dengan pilihan raya di UK. Ketika mereka marah pada parti konservatif kerana tak boleh mengawal kenaikan harga barang yang begitu panjang kerana berlaku COVID dan pasca COVID. Mereka undi parti buruh. Menang parti buruh yang dipimpin oleh Keir Starmer. Keir Starmer ni perintah 2 tahun, dia tak boleh buat magic. Di mana kedudukan kos sara hidup di UK juga tinggi. Tak ada magic yang dia boleh buat. Maka Keir Starmer ni kerana parti dia berasaskan Malaysia, tak boleh buat pilihan raya baru, dia ni lalu pilihan raya pula mayor. Macam Malaysia lah. Dia ada pilihan raya negara, dia ada pilihan raya mayor. Bila pilihan raya mayor, parti dia kalah. Sebab 2 tahun dah bagi kau Keir Starmer buat sesuatu tapi kau tak boleh buat. Datang satu parti nama dia Reform, parti baru. Dia pukul habis semua pencalonan Datuk Bandar daripada parti buruh kalah. Maka Keir Starmer kena bertanggungjawab. Andy Burnham pun datang. Buang Keir Starmer daripada dalam parti buruh. Dia mendapat sokongan yang besar daripada parti buruh dengan menganggap 2 tahun pimpinan Keir Starmer ni gagal. Berarti saya cerita sekarang bukan partinya. Di seluruh dunia, mana-mana kerajaan yang masuk pilihan raya kali ini akan kalah. Kerana isu global yang tak boleh ditangani secara isu tempatan. Sama juga. Kalau kerajaan kita nak mempertahankan kepentingan dia kena pertahankan. Satu, harga minyak jangan naik. Yang kedua, bil elektrik jangan naik. Bila bil elektrik tak naik, kerajaan kena top up pula kepada TNB. Kerana TNB kena bayar kepada IPP. Syarikat-syarikat ni, pasal TNB, dia beli banyak bekalan elektrik daripada syarikat swasta tempatan. Jadi syarikat-syarikat swasta ni generate elektrik daripada minyak. Kalau harga minyak naik tinggi dan TNB tak membeli pada harga pasaran, dia akan mengganggu semua syarikat-syarikat IPP yang juga tersenarai di bursa saham selain TNB sendiri. Maka kerajaan kena tambah lagi pula subsidi untuk melindungi bil elektrik supaya tak naik. Satu, rakyat tak jadi susah. Yang kedua, kilang kata kerana naik bil elektrik, simen jadi mahal. Kilang kata kerana naik bil elektrik, makanan jadi mahal. Kerana kilang kata kerana naik bil elektrik, semua barang jadi mahal. Maka nak kawal benda ni, mana lagi nak cari duit? Satu, kita kena jaga. Bila dah ekspor kita ke Amerika terjejas, kita kata tadi pendapatan ekspor kita daripada ke Amerika lah 233 bilion. Rakan dagang. Syarikat ekspor bayar cukai, dapat duit bayar cukai. Syarikat Amerika masuk membayar cukai, keuntungan barang dijual dicukaikan. Percukaian ni akan menjadi penyusut. Sasaran kerajaan dari segi percukaian custom kita aim 100 bilion lebih, 120 bilion saya rasa.
Percukaian yang datang daripada syarikat-syarikat yang berniaga sentiasa besar. Bila syarikat berniaga ni menghasilkan pendapatan yang rendah, cukai kerajaan kutip akan menjadi rendah. Bila ekspor dan import menjadi rendah, percukaian custom juga akan menurun. Berarti pendapatan kerajaan ni menjadi sedikit. Macam mana dia nak tampung subsidi? Dia cut cost, dia potong cost, dia potong cost. Di mana dia potong cost? Dia potong cost adalah pada tadi. Kementerian Kerajaan yang kemudiannya menyediakan bajet untuk acara, menyediakan bajet untuk latihan, penyelenggaraan. Saya dah cerita banyak dah dekat tuan-tuan pasal kenapa di Kedah banjir dan padi tak dapat ditanam, padi menjadi padi tumpah, padi rebah. Saya cerita kat tuan-tuan kan. Tahun 2023-2024, kerajaan buat cost cutting kerana nak melindungi apa dipanggil undi majoriti, kita semua sebagai pengguna. Dia terpaksa lepaskan kepentingan minoriti, iaitu menyelenggara laluan air di Madar, Kedah. Madar ni, laluan air dia ni, pada musim orang menanam, air masuk melalui laluan air yang sama. Bila hujan lebat, air keluar daripada bendang melalui laluan yang sama. Bajet dia 300 juta. Tapi kerajaan bagi 80 juta je. Kerana kurang 220 juta, Madar tak dapat mengemaskinikan saliran. Iaitu pertama adalah mengeluarkan selut yang terkumpul. Yang kedua adalah mengeluarkan pohon-pohon yang daun-daunan yang tumbuh di dalam air ni, kiambang dan segala macam kan. Madar tak boleh buat. Kemudian hujan turun lebat. Bila hujan turun lebat, saliran Madar jadi perlahan. Saliran Madar jadi perlahan. Kerana airnya telah pun, saliran ni tak diselia dengan baik kerana kerajaan dah potong bajet. Menjadikan padi tenggelam kerana tak dapat saliran air keluar. Jadi kerana pemotongan bajet untuk menyelamatkan kehendak majoriti yang memberi undi yang besar, bendang kita tak terurus. Jadi tuan-tuan boleh bayang, bendang yang kemudiannya mementingkan 60% bekalan padi kita pun kita abaikan. Hanya kerana kita terpaksa melindungi semua orang. Lindunglah semua orang. Tuan-tuan pun dapat subsidi, tuan-tuan dapat semua bantuan. Tapi harga beras melambung. Menjadi tinggi bila penyusutan pengeluaran beras tempatan berlaku. Kerana beberapa kali tanam, kita alami masalah. Kalau kepanas menjadi terlampau besar, saliran air yang dipenuhi. Katalah saliran air ini sepatutnya dia penuh dengan jumlah air. Dia jadi penyusutan kerana peratusan dia telah dipenuhi oleh pohon-pohon, oleh pokok-pokok yang tumbuh. Yang kedua, dia dipenuhi oleh selut yang tak diselia. Kerana bajetnya dikurangkan. Itu berlaku pada kemarau. Kalau pada musim hujan pula, hujan timpa bendang, sepatutnya keluar melalui saliran ni, dia tak boleh keluar je. Kerana dia patut keluar dalam masa per jam, dia jadi per hari. Akhirnya padi ni terendam air. Jadi saya jelaskan, implikasi dia banyak. Kerana kita berpegang kepada prinsip pertama, subsidi yang sampai kepada setiap 4.7 juta isi rumah. Kumpulan pengundi utama ni kena kekalkan. Iaitu bantuan tunai yang telah diberi di dalam projek SARA ni. Yang kedua, subsidi minyak yang tuan-tuan nak pakai. Yang kedua, subsidi elektrik yang tak mau juga kawan tu tak naik. Jadi kesan dia ada. Kesan dia ada kerana pemotongan-pemotongan ni menyebabkan bajet-bajet yang disediakan kepada penyelenggaraan akan menjadi kurang. Dan kita nak lalu satu lagi yang paling besar, iaitu El Nino, di mana kita tak baiki empangan kita. Setiap kali bila berlaku musim kemarau, apa yang tuan-tuan perdebatkan? Apa yang tuan-tuan perdebatkan? Air di empangan menjadi kurang. Tiap-tiap tahun benda yang sama. Kita kena baca kan. Oh, timah Tasoh telah menyusut 40%. Empangan muda menyusut. Empangan pedu menyusut. Ini 3 empangan yang penting untuk padi di utara. Kemudian kita bincang, empangan Kenyir menyusut. Semua empangan menyusut. Tuan-tuan dengar perkataan tu setiap tahun diratibkan. Iaitu airnya menyusut. Berarti, empangan kenalah dibaiki. Kerana bukan sekali kita lalu kemarau. Macam mana empangan nak dibaiki? Bila empangan nak dibaiki, kerajaan perlukan dana baru. Dana baru tak ada kerana terpaksa disalurkan kepada dana subsidi. Kerana kita satu tahun 55 bilion adalah subsidi. 477 bilion pembangunan yang dibuat dalam bajet. 55 bilion adalah subsidi. Bila 55 bilion adalah subsidi, subsidi minyak 16 bilion, subsidi SARA yang dibagi pada kocek tuan-tuan 15 bilion. Berarti kalau sekarang ni dah jadi 55 bilion ditambah lagi dengan subsidi yang perlu ditambah 24 bilion kepada subsidi minyak. 55 dah naik jadi 79 bilion. Nanti nak tambah lagi subsidi elektrik untuk mengekalkan paras elektrik sampai pada tuan-tuan. Jadi semua subsidi ni ditarik daripada bajet kementerian, menjadikan banyak benda yang tak terjaga. Laluan jalan raya tak terjaga. Tuan-tuan kata kemalangan bermula daripada ropak yang tak dibaiki. 2 nyawa, 3 nyawa mati dalam sebulan. Kemudian lencongan lampu yang rosak. Tuan-tuan kata lencongan ni patut dibaiki apa? Tak boleh buat. Kerana semua benda terpaksa diserap kepada apa yang majoriti kata, ditarik je majoriti akan mengamuk. Iaitu majoriti subsidi. Manakala minoriti bendang, minoriti mereka yang berada dalam penggunaan jalan raya memerlukan penyelenggaraan, semua bajet ni tak ada. Jadi kadang-kadang saya nak ingatkan tuan-tuan, perang ini ada kaitan yang sampai ke pintu rumah kita. Kerana ramai orang menganggap bahawa perang ini kisahnya minyak.
tapi nak mempertahankan subsidi minyak. Bukan saja minyak saudara isi dalam tangki setiap hari, dia juga berkaitan dengan elektrik yang sampai di rumah dalam bentuk bekalan elektrik yang bukan minyak, digerakkan oleh IPP. IPP ni yang membekalkan minyak, yang membekalkan tenaga elektrik kepada TNB. Mereka semua menggunakan tenaga minyak, tak banyak menggunakan arang batu. Jadi bila ada seorang hari ni, dia naikkan status, orang maki saya. Dia kata saya yang sebut dalam ni bahawa kerajaan dulu lebih baik dan kerajaan sekarang tak baik kerana kerajaan dulu buat banyak projek. Tak ada pernah saya sentuh dalam politik. Kerana di Negeri Sembilan nak ada pilihan raya, dia kod senang-senang je nama saya. JRA kata kerajaan dulu lebih baik dan kerajaan sekarang tak banyak buat projek. Tak ada saya sebut begitu. Saya sebut dalam keadaan sekarang tak kira pilihan raya. Berarti mana-mana kerajaan yang ada, dia tak boleh buat projek kerana 55 bilion ni diberi sebagai subsidi. Dan mana-mana kerajaan yang ada sekarang tak berani mengambil langkah menarik subsidi sebab subsidi adalah penentu undi. Selain daripada sentimen kaum, selain daripada sentimen perubahan geopolitik, dia ada lagi satu perubahan dipanggil sebagai geoekonomi. Berarti mana-mana kerajaan pun tak akan ambil risiko. Ini saya jelaskan. Jadi tak ada saya memihak kepada mana-mana kerajaan, saya jelaskan fakta je. Nanti naik kerajaan baru pun. Kalaulah kerajaan ni menang, dia masih lagi mengalami tekanan. Naik kerajaan baru, 2 tahun tuan-tuan maki kerajaan baru. Dengan mengatakan kerajaan baru juga tidak memenuhi janji. Kerajaan baru ni, pilihan raya ni Negeri Sembilan. Dia kata kalau menang dia nak sediakan 50,000 peluang pekerjaan. Bila dia menang nanti 50,000 pekerjaan tu tak ada. Logik dia kita bukan orang bodoh. Dulu boleh. Orang janji kita makan sebab janji ni. Tapi sekarang kita dah tahu antara janji dan realiti kita dah cerdik. Anak-anak kita dah belajar, dah faham pertumbuhan pekerja ni di Negeri Sembilan mana mungkin dah ada 50,000 jawatan baru dapat diwujudkan. Kalau benda tu dapat diwujudkan, dia bukan atas demand politik. Dia atas demand industri. Mana mungkinlah ketika industri dunia menguncup. Ketika ekspor menguncup. Kerajaan yang kononnya kata kalau dia menang dia boleh. Jadi mana-mana pun akan mengalami masalah. Ini yang dialami oleh United Kingdom. Di mana sebuah kerajaan yang tak disokong, Rishi Sunak, yang pegang konservatif, buang Rishi Sunak, ambil Keir Starmer. 2 tahun Keir Starmer tak boleh buat keputusan magic. Parti dia kalah. Orang dalam parti jatuhkan Keir Starmer, naikkan pula Andy Burnham. Andy Burnham ni setahun kemudian dia dijatuhkan lagi. Sebab tak ada magic yang dia boleh buat. Ini bukan kerana Malaysia aja, di seluruh dunia. Penduduk yang ada di mana-mana negara mengharapkan satu kerajaan yang boleh buat magic. Tapi magic ni tak boleh berlaku kerana dalam seluruh dunia, ekonomi sekarang berada pada titik terendah. Komplikasi daripada industri yang perlahan, Amerika gila tarif, kemudian Amerika gila perang. Kemudian keperlahanan permintaan. Ini dijenuhkan dengan macam-macam macam Amerika hari ni. Kerana mereka dah habis dah. Mereka buat tarif kepada dunia, kepada negara-negara yang berdagang termasuk Malaysia dikenakan tarif, tak jalan kerana mahkamah mengatakan tarif tak boleh dilaksanakan oleh seorang presiden sesuka hati. Dia ambil 150 hari dipanggil darurat tarif, itu kuasa presiden. 150 hari itu tamat semalam. Hari ini dia senaraikan balik 60 negara termasuk Malaysia atau undang-undang menggunakan buruh paksa. Nak kekalkan juga tarif 10% kan 12%. Dia pergi pada tarif buruh paksa. Yang mana sebelum ni tak dibincangkan. United Kingdom pun ada buruh paksa. Disenaraikan UK, disenaraikan Australia, disenaraikan Kanada. 60 negara termasuk Kesatuan Eropah disenaraikan dalam satu blok. Plus Kesatuan Eropah ni 26 negara. Jadi 60 plus lagi 26. Jadi ada lebih kurang dan 85 negara. Disenaraikan tetap kena bayar tarif 10 ke 12.5% di atas tuduhan menggunakan buruh paksa. Baik, kita tak ada rekod guna buruh paksa. Kita jangan laporlah kepada Pembendaran Amerika. Apa bukti Malaysia menggunakan buruh paksa? Oh tak. Dia kata membeli barangan yang datang daripada negara buruh paksa. Sebab kita kata kita beli kain ke, kita beli material daripada buruh paksa. Dah kena juga. Berarti ini yang keadaan menjadikan dunia menjadi kucak kecil. Kerana satu adalah perang. Bila perang, Amerika memerlukan banyak duit. Bila banyak duit, dia tak boleh gunakan tarif Trump yang sangat bersifat diktator kerana bertentangan dengan undang-undang. Mahkamah membatalkan tarif Trump. Trump tumpang 150 hari atas tarif darurat. Tarif darurat berakhir semalam. Hari ini dikuatkuasakan pula. Tarif kita ni menggunakan buruh paksa. Tetap kena 10 ke 12.5%. Malaysia disenaraikan negara 10%. 59 blok lagi saya tak tahu. Secara runcitnya siapa kena 12.5. Katanya Indonesia kena maksimum 12.5. Singapura kena maksimum 12.5. Kita kena 10%. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan. Bila kita faham geopolitik ni adalah kita nak faham bukan sahaja tentang siapa yang berperang. Itu dah jadi knowledge yang sangat tinggi kalau tuan-tuan berminat. Tapi kita nak cerita macam mana kita terkesan. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan. Untuk tuan-tuan faham. Dan saya jelaskan juga pada tuan-tuan, adalah mereka yang berusia 40 tahun ke atas dan bekerja dalam syarikat established. Saudara bekerja dalam perbankan, saudara bekerja oil and gas, saudara bekerja dalam syarikat-syarikat yang sebelum ini meraih untung yang besar. Saudara yang paling terjejas, kerana gaji saudara besar. Dan umur saudara 40-an.
Maka syarikat akan menggunakan waktu sekarang ni untuk lay off. Mengatakan ekonomi dunia tak sukses. Cukai menjadi begitu tinggi. Kos operasi terpaksa dikecilkan. Tuan-tuan gaji 8,000, 10,000. Buang tuan-tuan 10 orang. Syarikat save 100,000. Buang yang bawah 50 orang. Gaji 2,500 rugi. Syarikat masih nak yang bawah dipanggil sebagai frontal. Dia buang yang dianggap sebagai management level. Jadi salah satu benda yang saya nak jelaskan kepada tuan-tuan adalah titik senyap yang tidak dibincangkan. Iaitu kumpulan pengurusan tengahan yang akan kehilangan pekerjaan. Sebab dia buang yang menengah ni 10 orang. Orang tak bising lah. Tapi dia dah save. Kalau gaji mereka, saya ambil lah kata syarikat tu besar betul, listed company, besar. Dia bayar tuan-tuan, pengurusan penengahan ni saya sebut kata manager level lah. Dia buang. Dan dia buang lah senior engineer. Management level bagi kaki tangan yang bekerja dalam kumpulan pekerjaan. Dia safety dia adalah kerana dia kata ini adalah berlaku kerana permintaan yang sangat rendah. Jadi yang kita risau adalah bila kumpulan M40 ni kehilangan banyak pekerjaan. Kerana buang B40 ni tak guna. Kena buang ratus-ratus, dia jerit kuat. Dan mereka, kedudukan mereka di dalam kesatuan sekerja begitu kuat. Dia buanglah management level. Kerana tuan-tuan tahu nanti setengah-setengah syarikat, bila tuan-tuan jadi manager, tuan-tuan tak jadi ahli kesatuan. Dilarang. Tuan-tuan dah berada dalam pihak pengurusan dan membuang mereka yang berusia 40-an dengan gaji yang besar, menguntungkan banyak syarikat. Orang 40-an nak pergi kerja mana? Sekali tuan-tuan hilang kerja pada usia 40-an dan tuan-tuan mempunyai 20 tahun pengalaman dalam industri yang sama, berarti tuan-tuan keluar daripada industri minyak, tuan-tuan nak minta syarikat minyak yang lain. Syarikat A buang tuan-tuan, berarti B, C dan D juga mengalami sindrom pembuangan yang sama. Tuan-tuan boleh dibuang oleh bank A, bank B, bank C pun tak akan ambil. Dia 20 tahun pengalaman saudara, memang tak ada pekerjaan untuk tuan-tuan. Ini yang perkara yang kita bincangkan dalam dunia untuk mencerdikkan kita faham bagaimana perang yang sebenarnya berlaku di tempat orang akan menjadi barah di tempat kita. Memang kalau tuan-tuan dapat peluang orang tak nak. Satu, kalau tuan-tuan kehilangan gaji di tempat lama, 6,000, 7,000 gaji tuan-tuan. Orang nak ambil tuan-tuan kerja. Buat apa biar orang ambil orang baru ataupun kosongkan jawatan tu? Banyak syarikat-syarikat sekarang yang mengalami masalah. Dia gunakan trend. Dulu masa saya kerja dengan satu syarikat milik Kementerian Kewangan. Apa yang kita buat? Semua jawatan yang hilang di peringkat pengurusan menengah, Big Boss ambil alih. Saya jadi senior vice president kan. Bawah saya adalah 4-5 manager. Buang senior vice president, tak diganti. Dia bukan buang, dia pension ke, dia berhenti. Jawatan dia tu diserapkan kepada saya. Sebab tu jadi banyak senior vice president, marketing, operation, strategic operation, kandungan. 4 duduk bawah 1 GM. Kemudian manager ni hilang. Tak diganti. Manager yang lain tu dah jadi manager operational dan juga manager management. Dia dah jadi 2 dah. Jadi jawatan dia pengurus operasi dan pengurusan. Yang buat marketing, pengurus pemasaran dan jualan. Berarti bidang kerjanya ada, orangnya keluar tapi jawatan tu diserap masuk kepada orang lain. Dia ada tambahan gaji. Nampak pangkat je banyak. Jadi tuan-tuan dah nampak trend dalam perjawatan kan. Tuan-tuan pun dah nampak trend dah. Kawan-kawan tuan-tuan ni jadi senior vice president tu dia punya panjang karangan. Boleh buat karangan. Jawatan satu aja. Karangan tentang bidang kuasa, task dia tu jadi banyak. Okey, dia panggil manager operational. Engkau jaga operasi apa? Aku jaga semua. Operasi pentadbiran, operasi human resource. Pentadbiran dengan human resource dan satu operasi dah common dah tuan-tuan. Pentadbiran pergi ke bahagian human resource. Pentadbiran dia jaga operasi mentadbir, human resource dia jaga operasi kepentingan pejabat. Tuan-tuan dah nampak biasa dah. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan dengan trend yang ada sekarang adalah rumit dan adalah menjadi cabaran yang besar untuk tuan-tuan. Sebab tu yang ramai masuk dekat saya ni, yang duk komen bawah-bawah ni, dia tak tahu apa. Yang mana mendengar dengan teliti, dia tahu apa yang sedang saya sebut sebab berlaku. Tuan-tuan tak jadi top management pun. Okey, tuan-tuan berhenti kan. Jawatan tuan-tuan tak diganti. Tuan-tuan tanya balik, siapa ganti? Tak ada. Jawatan kau dulu, dia ni ambil alih. Tempat kau dulu, dia ni ambil alih. Sebab semua syarikat menganggap pemberhentian ataupun pension yang satu orang adalah satu keuntungan pada syarikat. Kerana dia tak perlu ganti orang baru. Orang pension jawatan tinggi, manager. Pension dengan gaji 10,000. Takkan dia nak ambil satu manager baru? Tak. Dia pecahkan je. Tugas manager tu, dia pecah pada 2 manager yang lain. Okey, satu manager pula. Dia kehilangan staff dia. Dia ni senior ni, kerja dengan saya. Jawatan dia penting tak? Kau buat. Kau buat. Jadi manager sekarang ni, pejabat pun dia jaga, operasi pun dia jaga. Dah tak ada dah eksklusiviti tuan-tuan jadi manager tak mandi peluh. Tuan-tuan akan jaga dua-dua. Mandi dah hawa dingin sebagai manager dan tuan-tuan mandi peluh untuk melaksanakan jawatan senior eksekutif. Jadi siapa yang biasa bekerja dalam level ni, dia akan faham. Jadi mana yang tak biasa ni,
Dia akan masuklah duk kata saya sembang benda yang sembang kencang, kembang kari, sebab dia hidup dalam dunia kari je. Makan roti canai je sarapan pagi. Dia tak faham. Begini ya, Gomen gitu juga ke. Kaki tangan kerajaan ni mewakili 8% je. Tuan-tuan anak negara. Tuan-tuan anak negara jangan risau. Yang kita cerita ni daripada jumlah 18 juta orang bekerja di Malaysia ni, 1.6 juta je penjawat awam. Yang ramai ni yang bukan penjawat awam. Dia nak tanya juga penjawat awam sama ke ataupun tidak. Penjawat awam kan nak buang tak boleh. Penjawat awam diterima bekerja dengan satu helai surat. Nak buang kerja kena tulis satu novel. Sebab anda kaki tangan awam. Bagi penjawat yang bekerja dalam sektor industri yang kompeten, nak minta kerja satu novel, kena cerita betul-betul nak dapat kerja. Hilang kerja selai surat je. Tuan-tuan tanya orang yang dah hilang surat dalam perbankan, orang yang berhenti dalam sektor oil and gas, orang yang berhenti dalam sektor broadcasting, orang yang berhenti. Dia orang dapat satu novel tak? Selai surat je. Dia boleh pilih. Kalau dia nak 1-2 bulan gaji, ambil sekarang. Kalau dia nak sebulan gaji, dia kerja sebulan lagi. Senang. Penjawat awam tak boleh buang. Dia orang bagi kerja kontrak je. Kalau kerja kontrak tak renew tu bukan buang. Memang kontrak dah tu stated dekat situ. Yang mana dah kerja tetap, tuan-tuan kerja lah. Sebab tuan-tuan punya gaji dibayar oleh percukaian. Tapi orang yang bekerja dalam private sector ni, dia tak dibayar gaji dia oleh pendapatan negara. Dia dibayar gaji dia oleh pendapatan syarikat. Kalau syarikat kurang pendapatan, buang orang. Korang semua dengar boleh percaya jangan. Dia ni kaki putang. Dia ni saya bukan kaki putang, awak bodoh. Angel biar dia duduk. Dia lari, tak ada komen lah. Ilham biar je. Dia tak ada lah. Yang masuk dia ni kaki putang. Naiklah kotak. Nak berhujah. Saya tengok jap. Apalah bangang 865 orang yang ikut kau. Okey, pergi soalan lain. Tak salah layan orang macam ni. Ni dah bodoh mutlak lah. Kalau ada tanah perkuburan untuk orang bodoh pun kita hantar dia simpan tu. Nasib bagi bagus. Kalau tanah perkuburan kita ni dalam Islam tidak berkasta-kasta. Asal mati dia tanam tempat yang sama.